Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai semua. Saya Syifa, host podcast Sembang Santai TV PSS Al-Farabi SK Mabau untuk episod Budak Sekolah, edisi khas. Bersama saya sekarang ialah Ustazah Faizah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak sekalian. Hari ini kita nak berbual tentang Tazkirah Ramadan. Ustazah, Ya. apakah maksud Ramadan dan kenapa bulan Ramadan ni sangatlah istimewa? Okey, maksud Ramadan adalah panas ya. Bulan Ramadan adalah bulan yang ke-9 dalam kalender Hijrah. Banyak sangat keistimewaan yang terdapat dalam bulan Ramadan. Antaranya adalah juga disebut bulan Al-Quran sebab Al-Quran diturunkan. Okay Ustazah, kan berpuasa ni rukun Islam yang ketiga. Jadi kenapa kita diwajibkan untuk berpuasa dan apakah hikmahnya? Okay. Kita sebagai seorang Islam wajib Ustazah tekankan sebab rukun Islam telah menetapkan kita wajib berpuasa. Ini termaktub dalam kitab Al-Quran. Jadi kita sebagai hamba yang patuh kena ikut segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apakah hikmahnya? Hikmah dalam berpuasa sangat banyak. Sehingga kan walaupun dalam agama Islam menyuruh berpuasa, bangsa yang tidak beragama Islam juga turut berpuasa, merasakan benda itu sangat istimewa. Sebab dengan berpuasa dapat mendidik diri kita menjadi seorang yang sabar. Mendidik kita menghargai makanan yang diberikan oleh Allah. Dan terlalu banyak hikmah yang tidak dapat dihuraikan di sini. Okay, jadi Ustazah, kan budak-budak sekolah kita ni kan banyak yang macam letih, malas, haus nak berpuasa. Jadi Ustazah boleh nasihatkan tak untuk budak-budak yang malas tu? Okey, sebenarnya bagi Ustazah dia bukan malas. Tapi kesedaran tentang puasa belum meresap ke dalam diri mereka. Apa nasihat untuk diorang yang malas nak berpuasa tu? Okey, bagi murid-murid yang ingin meneruskan berpuasa, digalakkan ya bangun sahur. Sebab dalam sahur ada barakah. Itulah yang membezakan sahur puasa orang Islam dengan orang yang bukan Islam. Tambahan, murid-murid perlulah mengambil banyak air supaya tidak berlaku badan tu kering. Hydration. Okey Ustazah boleh bagi nasihat untuk murid-murid di luar sana sempena bulan Ramadan pada kali ini? Okay. Nasihat untuk anak-anak didik Ustazah dan juga untuk Ustazah sendiri. Okay. Kita boleh menjadi yang lebih baik di bulan Ramadan sebabnya bulan Ramadan adalah sebagai madrasah. Kalau dalam bahasa Arab, madrasah adalah sekolah. Banyak yang kita belajar dalam bulan Ramadan. Boleh mendidik kita menjadi sabar. Apa sahaja yang berlaku, kena bersabar. Itu adalah kunci untuk menjadikan Ramadan sebagai jambatan untuk menuju ke hari kemudian. Okey Ustazah, terima kasih Ustazah atas perkongsian yang sangat menarik itu tadi. Sama-sama. Semoga apa yang Ustazah perkatakan tadi menjadi ikutan dan pedoman untuk Ustazah juga dan untuk anak-anak sekalian. Baiklah kawan-kawan, semoga kita dapat menghayati bulan Ramadan kita pada kali ini dengan keimanan dan ketakwaan. Saya harap bulan Ramadan kita pada kali ini lebih bermakna daripada tahun sebelumnya. Sekian sahaja podcast kita pada kali ini. Saya Syifa, host podcast Sembang Santai TV PSS Al-Farabi SK Mabau. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan bye semua.